Ish. Meh, I tolong jawabkan. Sebenarnya, depend pada buyer dan seller. Kebiasaannya, dalam servis cas yang disediakan oleh seller merangkumi puspakom, penukaran nama dan lain-lain. Tetapi sebenarnya still lagi boleh berbincang ikut agreement antara seller dan juga buyer. Sebelum korang beli kereta idaman korang, pastikan tanya soalan seperti ini. Barulah korang beli dengan peace of mind. Nak cari kereta second hand? Download je Mudah app. Dalam tu boleh filter ikut bajet, ikut lokasi. Mudah kan? Pilihan terbanyak, harga terbaik.